Tahukah anda apa itu penyakit TB? Penyakit TB ialah disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru dan merebak melalui saluran pernafasan. Penyakit ini juga merebak melalui udara apabila pesakit batuk, bersin atau bercakap. Antara tanda dan gejala penyakit TB adalah batuk berdarah, batuk melebihi 2 minggu, demam panas dan juga penurunan berat badan. Jika anda mengalami simptom ini, sila dapatkan pemeriksaan kesihatan segera di pusat kesihatan. Untuk penonton semua, TB boleh dicegah dengan menggunakan vaksin BCG, mengamalkan etika batuk, memastikan penggunaan yang baik dan mengelakkan kontak rapat daripada pasien yang menjangkiti TB. Assalamualaikum Cik. Boleh saya tahu nama Cik apa? Muhammad Fuad Abdullah. Muhammad Fuad Abdullah. Okey, pekerjaan Cik apa? Saya kerja sendiri. Kerja sendiri. Okey, saya nak tanya beberapa soalan pasal berkaitan dengan TB boleh? Boleh. Okey Cik, adakah Cik tahu pasal penyakit TB? Saya tak berapa tahulah, tapi setahu saya dia ada penyakit berjangkit. Okey Cik. Okey, soalan yang kedua, Cik pernah mendengar tak kes TB dalam komuniti ni? Boleh Cik terangkan? So far tak adalah. Kalau area komuniti sini tak pernah ada lagi. Kalau area komuniti sini tak pernah ada. Okey. Adakah Cik tahu langkah-langkah untuk cegah penyakit TB ni? Kurang pastilah saya. Kurang pasti Tapi setahu saya dia kalau penyakit TB ni kalau kena dia biasanya orang asingkan dia tempat tinggal dia lah. Itu yang saya tahu lah. Okey Cik. Okey, itu sahaja ya. Okey, terima kasih. Sama. Kalau untuk platform dia hantar ikut mana? WhatsApp. Berapakah sepatutnya nisbah pegawai untuk memantau pasien TB sebenarnya? Okey, sebenarnya it is very general. You letak pegawai as pegawai. I nak tahu siapa pegawai dia. IK pun pegawai. MA dekat klinik pun pegawai. Yang buat sampel untuk patient tu pun pegawai. Yang jaga dekat PKD Pun pegawai. MO pun pegawai juga, pegawai perubatan. So it is very general. Apakah saranan Cik Umar lah untuk meningkatkan keberkesanan TB dalam komuniti? Okay, so bagi saya, satu adalah in terms of treatment dia. Treatment dia, you kena follow up dia. Macam contoh, dekat KL kita ni, kita dah ada TBCM, TB Case Manager, which is setiap bulan dia akan ada satu tim akan memantau. Tapi untuk nak jadikan keberkesanan adalah, which is saya nak mengamalkan DOTS lah. DOTS dengan VOT yang efektif. Directly Observe Treatment dengan Visual Observe Treatment yang efektif, which is a proper one. Okay, DOTS adalah kita akan tengok, which is no problem lah. Okay, healthcare worker akan tengok, ataupun dekat rumah orang akan tengok, sebab kita dah counsel dia macam mana nak makan, setiap hari kena makan, pagi dia kena makan, dia kena telan. VOT efektif adalah dia kena pantau daripada segi cara dia pengambilan makanan, cara dia rekod, cara dia nak minum, cara dia mengambil ubat, cara pencahayaan untuk nak rekod apa. Second adalah stigma. Okay, stigma kita kena hilangkan lah, which is more on promotion. So more on promotion, which is we have to educate our public. Sebenarnya TB boleh dirawat. Okay, TB boleh dirawat, which is after 2 weeks most of the cases of patient TB which are not severe, after 2 weeks dia punya convert, kahak ataupun apa-apa akan jadi negatif. Tetapi negatif bukan semestinya dia tak payah nak makan ubat. So dia tak infectious kepada orang lain. Sebab tu once dia diagnose, doktor di klinik kesihatan ataupun pusat rawatan dia memberikan 2 minggu MC. Lepas 2 minggu MC, dia akan suruh datang balik ke klinik kesihatan. Dia akan ambil balik sampel. If let's say negatif, dia boleh resume kepada kerja, iaitu boleh masuk ke kerja balik and then boleh seperti biasa. Lepas tu second adalah in terms of bimbingan tu maksudnya counselling yang efektif kepada kes dengan family members ataupun siapa yang terdekat tu lah, which is semasa patient datang tu counselling perlu diberikan. Sebab ramai yang kes-kes kita tak datang. Salah satu faktornya adalah in terms of transportation. Okay, dia tak ada transport untuk nak datang ke klinik, tak ada duit, semua tu. So benda-benda ni kita ada bantuan daripada MAPTB, okay, Malaysian Association
TB punya ni lah. Okey, nanti korang boleh nak Google. Okey, kita ada, kalau dekat negeri-negeri lain dia ada duit daripada duit insentif daripada persekutuan, daripada apa nama kita panggil, local government ke apa ke semua tu. Kalau Selangor ada, kalau KL tak ada, cuma dia boleh mohon melalui asnaf. Asnaf, iaitu daripada Mawib. Okey, daripada Mawib. Okey, sebenarnya saya kekangan adalah ni tak boleh nak ni pergi semua tu, so dia boleh mohon daripada situ. Okey, so itu kesukaran lah kan. So itu boleh nak dimasukkan. So contoh dalam rumah dia tak ada siapa yang terima Baitul Mal ataupun whatever bantuan warga emas ke apa ke semua tu. Dekat sini kita boleh nak usulkan lah, okey, untuk keberkesanan. Untuk keberkesanan, kes tu tidak cicik and efektif, untuk dapatkan efektif punya treatment semua tu. Kesedaran tentang tanda pencegahan dan rawatan TB amat penting untuk mengurangkan penularan serta melindungi kesihatan masyarakat kita.